Pakcik. Okey, so selama apa soalan dia lupa dah. Okey, rumah kat mana? Kat area sini jugalah. Okey, so macam mana banjir hari tu? Keadaan banjir. Oh, banjir itu teruk jugalah. Air tinggi sungguh lah. Air kalau depan rumah tu dekat mungkin dalam parah dada lah. Aras dada. Dalam rumah, masuk dalam rumah tu dalam parah lutut lah. Oh, okey, tapi setakat ni ada terima bantuan tak? Oh, bantuan lain-lain tu adalah makanan tu dekat PPS. Lepas tu ada yang hantar kat rumah pun ada juga. Faham. So sekarang ni kalau dekat rumah semua dah bersih dah lah. Rumah separuh lah bersih. Separuh dah bersih. Separuh lagi sebab barang elektrik kita tak boleh Orang elektrik semua tak boleh nak buka lah sebab kita takut nanti shock So bantuan ni macam amat berguna ke macam mana? Yang berguna lah sebab kita pun yalah barang makanan ni memang kita perlu lah kan. Makanan yang makanan biasanya kita letak ke bawah kan. Bila air naik tu kita tak tahu lah makanan tu rosak ke apa, kita tak berani lah nak guna kan. Okey, dah tu je kot. Okay, terima kasih. Lama